Hai, Assalamualaikum cikgu. Cikgu, boleh tak cikgu perkenalkan diri cikgu dulu? Nama saya Puan Siti Nubaya binti Haji Abdul Syata. Saya guru bimbingan dan kaunseling daripada SK Senawa. Okey, baik. Daripada SK Senawa. Cikgu, saya nak tanya apa pendapat cikgu tentang modul PRS kita yang kita belajar hari ini? Berkenaan dengan modul tu, saya rasa sangat membantu anak murid saya dalam menjalankan tugas dan juga mengetahui tentang bidang tugas PRS dengan lebih mendalam, dan juga mereka dapat gambaran yang lebih jelas daripada program yang dijalankan. Okey, baik. Pada pendapat cikgu, adakah patut untuk kita sebarkan lagi modul-modul seperti macam ni ke sekolah-sekolah yang lain? Memang patut pun, saya setuju 100%, sebabnya modul ini memang memberi pandangan yang jelas berkenaan dengan PRS dan juga berkaitan juga dengan yang modul kebangsaan. Memang sangat-sangat connection lah, kita katakan ada connection. So jadi benda ni memang patut kita sebarkan supaya PRS dapat dimantapkan di semua sekolah. Saya sharekan ilmu, saya sharekan juga apa yang sekolah saya dapat untuk sekolah-sekolah lain, supaya kita kongsi ilmu sama-sama dengan Pusat Wirajaya. Selama ni kita hanya menjalankan di kalangan guru kaunseling sahaja, tetapi kali ini bila dibantu dengan tenaga-tenaga lain, idea-idea yang lain, so sebagai seorang cikgu bimbingan kaunseling, saya dapat memperkembangkan ilmu saya, share ilmu dengan orang lain. Dan meningkatkan ilmu saya juga sebagai guru bimbingan kaunseling. Okey, baik. Terima kasih cikgu.